Rang undang-undang tempoh Perdana Menteri 10 tahun telah pun gagal. Untuk kita menilai kepimpinan itu, bukan lihat kepada tempoh masa, lihat kepada watak dan juga kemampuan. Itu yang pentingnya. Sayyidina Omar Abdul Aziz, walaupun dia memerintah hanya 2 tahun 5 bulan, hingga hari ini dunia kagum dengan kehebatan kepimpinan dia. Bahkan dia telah pun dinobatkan sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Kehebatan pemerintahannya itu, hanya dalam tempoh 2 tahun 5 bulan, dia diangkat, diiktiraf sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kenapa saya bersyukur ketika mana Lim Kit Siang pernah menyebut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama 2 penggal. Jadi bila itu disebut, saya tidak anggap itu ungkapan biasa. Dan baru-baru ni, apabila rang undang-undang itu gagal, yang paling kecewa ialah pemimpin DAP. Maka dia menyalahkanlah mereka yang tidak bersetuju untuk bersetuju dengan rang undang-undang tersebut. Persempadanan semula itu memfokuskan kepada bandar-bandar, daripada 222 parlimen akan menjadi 246 parlimen. Itu sangat menguntungkan DAP. Sedangkan persempadanan semula itu mengambil masa. Kalau PRU itu berlaku tahun ini, persempadanan semula itu agak sukar untuk dilaksanakan. Perlu masa lagi. Sebab itulah, kalau Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri lagi, masa selesa untuk menterjemahkan kehendak DAP. Dan yang keduanya, kenapa kecewa sangat? Kalau sekiranya lulus RUU tempoh PM 10 tahun itu diluluskan, maka DAP akan bersungguh-sungguh memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menang dalam pilihan raya PRU 16. Bila menjadi Perdana Menteri, maka Datuk Seri Anwar dilihat oleh DAP sebagai seorang yang mudah untuk melaksanakan kehendak-kehendak DAP, membawa agenda Malaysia. Saya antara orang yang bersyukur apabila RUU tempoh Perdana Menteri 10 tahun itu tidak berjaya. Kerana saya melihat bahawasanya suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya negara kita ini diberi ruang dan peluang. Orang Melayu mesti bersatu untuk merebut kuasa Putrajaya, untuk menterjemahkan kuasa dominasi orang Melayu di negara kita Malaysia ini adalah di tangan orang Melayu, yang majoriti negara ini adalah negara Islam, mesti dipimpin oleh orang Islam. Dengan majoriti memimpin itulah kita mampu memayungi bangsa-bangsa yang lain hidup aman, damai, harmoni, bahagia, maju di sebuah negara yang namanya Malaysia, di mana negara ini adalah negara yang beragama. Orang Melayu adalah bangsa tonggak, orang Melayu adalah tuan tanah di negara ini. Itu pandangan berjasa.